Weh, hang ni main mana? Asal boleh cakap Melayu? Hang duduk sini berapa lama? Okey lah, ni aku nak start jawab lah hampa punya soalan apa-apa hampa ada, okey? Saya sendiri buat macam inisiatif, okay, saya nak betul-betul faham bahasa ni. Saya kena sendiri make an effort untuk belajar. Masa tu setiap hari Sabtu saya akan pergi pasar. Dan saya cabar diri sendiri, okay, bila pergi pasar ni, jangan cakap sepatah English. So, how's your experience? Very good. Very good. Saya boleh cakap bahasa Melayu lah. Lah, kenapa Kak Makcik boleh cakap bahasa Melayu? Alamak. Kadang-kadang, sesuatu yang paling mengejutkan datang dari tempat yang langsung tidak kita sangka. Di tengah kesibukan pasar, di sebuah kedai makan kecil, atau sekadar perbualan santai di jalanan, tiba-tiba terdengar satu suara yang membuat semua orang berpaling. Bukan kerana kuat, tetapi kerana apa yang diucapkan terasa begitu dekat di hati. Seorang Mat Saleh, wajahnya jelas dari luar negara, berdiri dengan senyuman tenang. Namun saat dia membuka mulut, kata-kata yang keluar membuat ramai orang terdiam. Bukan sekadar bahasa Melayu biasa, tetapi Melayu yang pekat, lembut, dan penuh jiwa macam anak kampung yang membesar di tanah Malaysia. Ada yang ketawa kecil kerana terkejut. Ada yang memandang dengan mata terbeliak, seolah-olah tidak percaya apa yang baru mereka dengar. Bagaimana seorang yang datang dari jauh mampu berbicara dengan abrasion dan pahit hidup, begitu akrab dengan budaya tempatan? Kadang-kadang bahasa bukan sekadar kata-kata. Ia ada di James Tenwati yang rap kebanyakan manusia dari dunia yang berbeza. Dan kisah inilah yang akan kita saksikan hari ini di channel Rasa Sayang. Kami percaya satu perkara, setiap cerita ada maknanya dan setiap makna bermula dari rasa sayang. Berkecap Melayu. Saya cakap, mesti kena henti dan cuba makanan kasar. Makan kat sana. Mana you stay dekat Malaysia? Saya baru 6 tahun. 6 tahun. Tak baru lah tu. Baru Tapi lah. you boleh cakap Melayu. Dia makan banyak sama belacan. Kalau macam Budu pernah makan budu. dia makin budu. Makan budu. Saya kita. Betul. Tapi lepas tu kita tengok itu pun tak cukup. Dia minta Ada spare air kita pula. Saya tak suka kalau masuk hutan orang minta air, saya tak suka. Saya okey je, saya bagi je. Tapi dia, saya bagi tak apa. Itu tak cukup. Itu tak cukup. Itulah saya sudah, macam tu lah saya cakap, you kena buat air. Lepas tu kita macam ingat nak keluar. Jalan salah ke apa-apa berlaku. Betul. Kita sejam, 2 jam, 3 jam lagi. Boleh. Kita kalau track tahu, tak ada masalah. Kalau kita track tak tahu, itu yang kita nak tadi. Tapi saya biasa bawa orang sukarelawan kan. Saya kena cakap ke mereka sebab saya punya job bukan untuk tidak ada aksiden kemalangan tak. Tapi saya tak boleh buat kerja bodoh-bodoh. Contoh dia macam tempat curam saya, tak apalah biar je. Atau dia buat macam ada longkang, tak apa kita lompat. Kalau dia buat aksiden masa tu lagi susah. Salah saya. So tapi dia risiko mula daripada pagi. Sebab kalau dia tak minum cukup, nanti dia dahaga, dia lagi penat. Jadi memanglah dia akan jatuh sebab dia penat. Dia penat, semua akan efek kepada air. So jadi untuk kurangkan risiko, terus saya mula dari saya cakap tentang air. Kenapa air penting macam tu. Lepas tu sebelum kita masukkan, silakan semua minum. Lepas tu masa kita jalan, dalam setiap 30 minit kita berhenti. Saya cakap rehat. Saya cakap rehat untuk minum. Sebab dia pun dewasa. Jadi saya kalau budak senang saya bagi arahan, tapi dia dewasa. Jadi saya kena ajak. Tapi pagi-pagi saya dah cakap ni masalah awak akan dahaga, petang dahaga. Jadi pagi kena bermula dah. Sebelum rasa dahaga kena paksa minum sikit. Dah sedar dahaga sangat, tak boleh minum cukup, tak masuk dalam badan. Itu kalau kita mau masuk hutan, saya mesti tengok map dulu. Berapa kontur paling tinggi? Kalau 1000 ke bawah, saya tak risau lagi. Sebab ada air. Kalau main 2000, 1006, battle Sebab anak sungai pun. Yalah, ada anak sungai, tapi kena turun lah lagi. Siapa mau turun 300 meter? Kurang kan? Ya. Bukan 300 macam dari ke bawah, dari atas dia. Betul. Siapa main hutan tahulah. Pengalaman ni. Kalau setakat 1000 ke bawah boleh gagah lagi. Saya tengok kontur map. 3 hari tak mandi.
3 hari tak 3 hari untuk lap badan cukup lah. Itu- Bau, you sendiri bau lah. itu pentingnya kalau tengok kontor sebabnya kita mengelakkan je lah. 3 hari tak mandi. Lepas satu lagi bekal air kita kena pikul. Sebab tengok track lah. Kalau track kita atas mata. Takkan nak Ambil kena terpaksa jumpa air, kena ambil air. Air mana saya tak minum? Air kubang saya minum, air ropak dalam tu saya minum. Apa lagi? Kita dalam hutan, tak ada pilihan. Sekarang kita jalan mau jauh, air tak ada. Kita mesti mau air. 14 hari. 14 hari jalan kaki. cari rotan lah. Itu biasa. Hari ni kita berada di Kelana Jaya bersebelahan dengan Stadium Kelana Jaya. Hari ni pun ada game. Selangor lawan apa tak tahu. Dan di sebelah stadium ni kita ada sahabat kita yang buat aquaponik lah, hidroponik aquaponik. Tapi special sikit Mak Saleh. Tapi boleh cakap Melayu. Kat sini buat macam mana ni? Prof? Ini tempat so basically kita buat sistem kita buat sistem aquaponik tapi dia fokus kepada ikan. So aspek aquaponik ni is hanya untuk filtration saja, untuk tapis dan rawat air. Tapi dia punya sayur boleh makan, boleh makan. Tapi kita sayur ni so kebanyakan kangkung, kita harvest sayur ni dalam sekali 5 hari. Keringkan jadi serbuk and then masuk dalam pellet ikan. Bagi ikan makan semula. Yeah. Dan ikan ni dijual saiz pasaran ataupun kita buat finished product. So ikan ni kita ternak sampai dalam 1,5 kilo, 2 kilo. Lepas tu potong filet and then filet tu kita proses jadi nugget, jadi filet ikan untuk fish and chips, that kind of stuff. Okey, kalau macam kita nak tahu lebih lanjut pasal kira projek ni ataupun perusahaan ni, kalau nak tengok dekat media sosial ke, ada Facebook ke ataupun ada, boleh cari Green Street Farms, nama kita Green Street Farms. So boleh cari kat IG, kat Facebook, cari Green Street Farms MY. And boleh kalau nak belajar tentang aquaponics, aquaculture, hydroponics, composting dan pertanian dalam bandar, boleh kita ajar untuk orang awam. Okey, sebenarnya saya dengan bos ni dah 8 tahun, 9 tahun lama dah. Dia pun pernah pergi ke tempat saya dan saya pun dah banyak kali hantar ke sini. Dan baru hari ni jumpa bos ni. Okey, yang terbaiknya orang Mak Saleh boleh cakap Melayu. Dah fasih lah. Lagi fasih daripada saya cakap Melayu. Okey, bye. Thank you, bos. Okay. Yang ni apa? Lidong. Yang ni? Mulut. Yang ni? Mata. Cuci mata. Yang ni? Telinga. Yang tu? Gigi kuning. Yang ni? Botak. Weh, hang ni main mana? Asal boleh cakap Melayu? Hang duduk sini berapa lama? Okey, lah ni aku nak start jawab lah hampa punya soalan apa-apa hampa ada, okey? Okey, soalan pertama yang paling selalu aku dapat. Hang asal mana? Okey, jawapannya adalah aku asal daripada negara Tajikistan. Hampa tengok map ni, okey, Tajikistan kat sini. Ada Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, India, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan dan Uzbekistan sekeliling dia, okey? Macam orang Malaysia dok kata negeri-negeri setan. Okey, apa bagi soalan apa ada pasal aku punya background ke, pasal Tajikistan ke, mana-mana ke, komen. Aku akan tolong jawabkan. Ni kita nak tengok ni. Anak Mak Saleh bawa jet ski. Dia kata macam senang je. Mari kita tanya dia. Hello boy, how are you? I'm good. Yeah, what's your name? Adil. I see you drive this jet ski, huh? Wow, very big jet ski. You drive just now jet ski? Yeah. How long you drive? 30 minutes. 30 minutes. Is it easy? Yeah. Wow. So, how's your experience? Very good. Very good. Saya boleh cakap bahasa Melayu lah. Ya, kenapa tak buat kat Pakcik boleh cakap bahasa Melayu? Alamak. Saya sendiri buat macam inisiatif, okay, saya nak betul-betul faham bahasa ni. Saya kena sendiri make an effort untuk belajar. Masa tu setiap hari Sabtu saya akan pergi pasar
Dan saya cabar diri sendiri, okay, bila pergi pasar ni, jangan cakap sepatah English. Walaupun saya punya BM memang kurang sangat, saya akan paksa diri untuk belajar. And because of that, you've lost your accent. I know, right? Masa saya mula-mula datang Malaysia, saya memang ada bisnes sendiri berkaitan dengan digital marketing. Oh, wow. So masa tu saya ada pengalaman dengan website. So bila saya mula belajar BM, so saya buka satu blog dan saya tulislah pasal makanan. Sebab saya suka makan. Saya ada cerita pasal saya pergi kedai ni, pergi sini. So itulah bermula sebagai content makanan. Tapi ada satu hari tak tahu macam mana dia dah jadi viral dekat Facebook group. Ada orang share blog macam wow Mak Saleh ni tulis bla 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 kan. So dah mula pressure lah macam oh alamak ada orang yang baca blog. Lepas tu ada orang komen, oh Riz cuba pergi sini, cuba pergi sini. Riz kita nak tengok video you cakap juga. So di situlah bermula content sebenarnya. Tapi dia tak pernah sangka pun dia akan jadi macam full time sampai sekarang dah 10 tahun. Saya sampai sini, saya tinggal dengan 3 orang Singapura. Satu dari mereka orang Melayu. Mungkin dia rendah hati atau rendah diri. Tapi dia selalu cakap, my Malay is so bad, I don't like speaking it. Saya sangat suka belajar bahasa. Sekarang saya sudah boleh cakap mungkin 5 bahasa di rumah. Bahasa Inggeris sudah tentu, Jerman, Portugis, Jepun dan Melayu. Saya rasa pada mula itu sangat mencabar sebab kita belum tahu asas-asas bahasa dan itu sangat sukar untuk menyatakan diri. Tapi bila kita dah tahu asas-asas bahasa dan sudah boleh bercakap sedikit dengan orang lain, itu rasa sangat memuaskan dan membahagiakan saya rasa. Jadi saya sangat bersyukur bila saya boleh berbual dengan orang Melayu dalam bahasa mereka sendiri. Di sini kalau saya cakap bahasa, banyak orang sangat terkejut sebab agak jarang orang asing, khususnya orang dari Eropah, boleh cakap bahasa Melayu. Ya, saya sudah lama tertarik dengan budaya dan sejarah Melayu. Ya, walaupun itu satu masyarakat kecil, mereka sangat penting dalam sejarah, khususnya melalui perdagangan antarabangsa. Nasib baik cikgu saya sangat bersemangat, tidak dengan bahasa sahaja tapi juga dengan budaya Melayu. Dan itu membuat pengajian itu sangat lebih menarik daripada cuma belajar tata bahasa dan perkataan baru setiap minggu. Untuk saya rasa belajar bahasa baru dan tentang budaya baru sangat berguna dan juga membuka pandangan dan pengamalan baru. Sebagai contoh, bila saya pergi ke Kepulauan Riau dekat dengan Singapura, saya boleh cakap dengan orang tempatan dalam bahasa mereka dan saya rasa mereka juga mungkin rasa bersyukur kerana ada orang asing yang berusaha untuk belajar bahasa mereka dan sedikit tentang budaya mereka. Berapa lama kamu di Switzerland? 6 malam. 6 malam. 6 malam. Hebat. 6 malam. Ya. Minerva di sini sangat cantik kan? Baru bulan 5 kami berada di Malaysia. Dia belum pernah ke situ, jadi kami ini bulan 5 datang Malaysia, datang Terengganu, cantik. Oh, bukan bulan 5 tahun ini. Sudah yang baru lalu. Kami pergi Tawau, KK, Sipadan. Sipadan cantik. Ya. Dan dia baru cuba Milo Ice. Milo Ice. tertarik. Oh ya, Tertarik semua. juga roti canai. Ada satu kedai di KL baru disebut nasi lemak burung hantu. Berarti ya itu famous. Sedap sekali. Betul. Datang Terengganu lagi banyak nasi lemak sedap. Ya kah? Terengganu ada pulau yang cantik-cantik sana dekat. Pulau cantik. Pulau diving di situ kah? Diving ada. Diving dekat ramai turis datang untuk diving. Okay, next time we gotta go to Terengganu. Apabila perbualan itu berakhir dan suasana kembali seperti biasa, sesuatu sebenarnya telah berubah di hati orang yang mendengarnya. Bukan kerana seorang Mat Saleh boleh bercakap bahasa Melayu,
tetapi kerana cara dia menghargai bahasa itu. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia membawa budaya, sejarah, cara kita ketawa, cara kita menghormati orang lain, dan cara kita melihat dunia. Bila seseorang dari luar negara berusaha mempelajarinya dengan sepenuh hati, itu sebenarnya lebih daripada sekadar belajar perkataan. Itu tanda rasa hormat dan rasa cinta. Mungkin bagi kita yang membesar dengan bahasa Melayu setiap hari, ia terasa biasa. Tetapi bagi orang yang datang dari jauh, setiap perkataan yang dipelajari adalah perjalanan. Setiap ayat yang diucapkan adalah usaha. Dan setiap senyuman yang tercipta daripada perbualan itu adalah bukti bahawa bahasa mampu menyatukan manusia. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahawa dunia sebenarnya tidak sejauh yang kita sangka. Kadang-kadang satu bahasa, satu senyuman, dan satu perbualan sederhana sudah cukup untuk merapatkan jarak antara budaya dan bangsa. Mungkin itulah keindahan sebenar Malaysia, sebuah tempat di mana bahasa, budaya dan manusia bertemu dalam satu rasa yang sama. Dan di situlah kita sedar bahawa cerita kecil seperti ini sebenarnya membawa makna yang besar. Kerana di channel Rasa Sayang, kami sentiasa percaya setiap cerita ada maknanya dan setiap makna bermula dari rasa sayang. Lihat dari jauh rasa sayang-sayang.